Thanks Mark for joining today. And okay, so hey, what up guys? Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita nak unbox a new special delivery from Insta360 Insta360 X5 Mark Marquez edition. Tapi kita tak unbox seorang-seorang, kita ada Mark Marquez juga kat sini. Sihat Mark? So dia ada teman kita lah untuk unboxing. Dia pendek sikit in person. Kita akan unbox dia. So dah buka plastik dia. Tapi cara nak buka dia pun very premium tau. So kalau kita nak, ni aku first time buka, kita tak tahu apa ada kat dalam. Alright, so ini dia. So ini X5 yang kalau korang tahu itu aku punya X5 hari tu jatuh tau. Tapi dah tukar lens apa semua, ND filter pecah, but dia punya ni je salah, but everything okay lagi, masih lagi usable. Tapi untuk yang Mark Marquez edition ni, beza dia dengan dia punya depan ni lah. Depan ni dia ada tulis more than number. Okay, lepas tu ada nombor inilah 93 tu. Lepas tu dia punya button semua warna merah. Okay, button ni warna merah, kiri kanan warna merah. Lepas tu mic, speaker ni pun warna merah. Alright, so kita buka dulu. Aku nak tunjuk kat korang apa lagi yang buatkan dia beza dengan Insta360 biasa. So kalau kita off, dia akan tunjuk Mark Marquez punya edition. Instead of that, dia punya logo ni, ni memang printed lah, more than a number. Dia punya tagline lah untuk produk special edition ni. Alright, dalam ni kita ada dapat signed card from Mark Marquez. Okay, dia sama macam yang Ace Pro. Kita pun pernah unbox juga dekat Welly. Yang masa tu waktu malam, ni waktu petang. So kita akan dapat card ni special. Lepas tu dalam kotak ni kita dapat macam-macam lagi guys. Dia bukan just sekadar kamera je, sebab kotak dia besar gila. Aku purposely bawa skuter datang Welly ni untuk unbox special edition ni. So dalam ni kita boleh slide out tau. Slide out, tengok. Sheesh, patutlah berat. So kita ada double clamp mount. Okay, ni memang untuk motor tapi level high end ni. Alright, so yang ni memang kita dah selalu dapat lah. Sekejap keluarkan. Alang-alang kita ada dekat motor ni. So kita boleh tengok kat sini, kita boleh clamp. Heavy duty clamp mount ni memang sangat berguna. Aku dah ada 3-4. Memang function gila. Memang dia grip untuk guna 360 punya mounting. The best is heavy duty mount ni lah. Sebab tu dia orang keluarkan like ni, aku rasa dah version kedua. Sebab yang lama punya dulu pun masih lagi functional. Okay, apart of that, kita ada lagi dia bagi yang ni, dual clamp mount. Dual clamp ni kalau jenis motor korang yang kena perlukan support tau, macam kita dah letak kamera, lepas tu kita nak letak pole kat sini pun boleh. Okay, kita mount kat sini satu. Yang ni kita boleh mount dia punya pole. Okay, ini memang solid gila. Dia macam plastik tapi ada besi juga, feeling dia agak berat tapi memang sangat stable lah. Dalam ni dia ada dia punya detail semua. Kita tengok ni dia punya bag pun lain. Okay, bag dia dia tunjuk ni. Ni belakang dia, ini depan dia. Okay, ini tools untuk kita ketatkan. Ni sangat function kalau kita nak ketatkan atau longgarkan kita punya mounting, kita pakai tools ni. Macam wrench lah. Alright, other than that, ada apa lagi? Dalam ni ada macam biasalah, ada details. Lepas tu kita akan dapat memory card tau, 128GB. So tak payah beli dah. Bundle yang ni dia dah include sekali. So bagi aku is beli, activate, masuk memory card, dah boleh pergi ride lah. Lagi satu, bukan tu je, kita akan dapat ni sekali. Invisible selfie stick. Yang ni dah version ketiga rasanya, sebab dia orang dah collaboration dengan Sirui. So mana yang tak tahu, Sirui ni macam barang-barang kamera, memang dia orang, bagi aku, barang memang sangat solid lah, trusted. And itu saja aku rasa untuk kenapa Mark Marquez ni ada kat sini untuk tunjuk dia punya collaboration ni. Sebab kita tahu lah MotoGP punya
season sekarang pun tengah hangat kan. Dia pun still number 3 kalau tak silap. Number 1 is still Aprilia. Number 2 sekarang Ogura. Dia sekarang nombor 3 lah, tapi dia dah banyak kali podium lah. So kita tunggu MotoGP Sepang, mungkin dia dah tukar ke apa kan. And then inilah dia punya special edition punya kit lah. So far ini akan menjadi aku punya daily punya kamera lah lepas ni, menggantikan yang lama tu yang dah rosak tu, tapi still usable. Okay, macam aku cakap lah, dia punya beza is dekat dia punya ni dengan dia punya tutup ni. Okay, kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan dekat Welly lah, sebab dia orang pun antara dealer-dealer Insta360 juga. Anything korang boleh datang, sebab kat sini pun memang home of Ducati. So kalau nak cari motor Ducati, nak cari apparel riding, one stop center, nak lepak, nak cuci motor, everything semua ada dekat Welly lah. Nak cari Insta, barang riding, quadlock, semua boleh. Okay, tapi aku memang suka dengan kotak dia ni, sangat premium look. Okay, kat belakang ni dah tulis lah apa yang kita akan dapat 128 micro SD card ni. Sebab sekarang SD card memang mahal gila weh, sebab dia orang price hike, RAM pun dah naik harga, chipset pun naik harga. So it's a good bundle lah untuk sekali dapat dengan micro SD card ni. So untuk record 360 ni dia menggunakan file yang quite besar, sebab dia record 2 lens. So kena ada lah at least 128 lah. Bagi aku yang selalu guna memang 256 pun tak cukup. Okay, unless memang kita record terus edit, then okay lah. Okay, ini dia Insta360 Mark Marquez Edition. Alright, thanks Mark for joining today, and yeah, jumpa lagi guys.